Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada warga UPM dan juga warga pelajar daripada Universiti Putra Malaysia. Selamat datang pagi ini kita tengah hari ini kita bersama secara langsung di studio FPSK. Kita hendak memperkenalkan Dr. Ana hari ini bersama-sama kita untuk program Bicara Sihat, Nak Sihat, Ikut Cara Sihat. Jadi tajuk kita hari ini adalah bersama cegah strok, setiap minit bermakna. Jadi selamat datang sekali lagi kepada semua yang hadir, yang dapat bersama-sama kita pada tengah hari ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan pada tengah hari ini untuk Dr. Ana memperkenalkan diri daripada segi tugasan dan juga peranan di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan ini. Okay. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putra Sihat atas jemputan hari ini ya. Saya Dr. Ana Misyaid binti Abdul Rashid. Saya merupakan pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di bawah Jabatan Neurologi lah. Saya merupakan pensyarah dan juga pakar neurologi. So tugasan saya merangkumi dua-dua side lah, dua belah lain dalam pendidikan pelajar pasca dan pre-undergraduate dan pasca perubatan, juga sebagai doktor klinikal pakar neurologi di HSAS lah. Dan saya berbesar hati atas jemputan hari ini kerana ia juga melibatkan kesedaran awam kan, which is sesuatu yang saya ambil berat dalam sebagai tugasan klinikal saya lah, untuk menyampaikan kesedaran kepada publik, insyaAllah. Okey, terima kasih untuk sesi pengenalan. Jadi sebelum kita terus kepada tajuk ataupun kepada topik-topik yang kita hendak bincangkan, ada dua perkara yang kita nak maklumkan. Yang pertamanya adalah di bahagian chat box tu telah ada link untuk pendaftaran. Jadi untuk warga UPM dan juga pelajar, sila daftar sebab ada dua perkara dalam tu. Satu, siapa-siapa yang daftar akan dapat CPD point untuk latihan warga UPM, itu yang pertamanya. Yang keduanya, ada 5 soalan yang kita sediakan untuk menilai tahap pengetahuan peserta yang datang hari ini. Jadi nanti selepas dalam perjalanan kita 40 minit bersama dengan pakar, kita akan tambah maklumat-maklumat dan juga informasi supaya kita ada peningkatan pengetahuan berkenaan dengan tajuk hari ini, iaitu cegah strok. Jadi pastikan link, kena daftar dan cuba jawab soalan, dan akhir nanti kita akan ada soalan yang sama untuk dijawab oleh peserta-peserta. Jadi untuk tengah hari ini kita nak cerita pasal cegah strok. Jadi sebelum kita cerita berkenaan dengan cegah strok ni, Dr. Ana boleh terangkan sedikit tak apa itu strok? Kalau kita biasanya orang Melayu ni cakap angin amar, tapi mungkin strok ni ada pecahan-pecahan dia. Jadi mungkin Dr. Ana boleh terangkan sedikit. Boleh. Jadi saya rasa jemputan hari ini sangat bertepatan lah ya, sebab kita baru saja menyambut Hari Strok Sedunia yang disambut setiap tahun pada 29 hari bulan Oktober ya. So semalam merupakan Hari Strok Sedunia yang kami telah melakukan sambutan di peringkat HSAS dan fakulti yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail lah. Dan seperti mana yang terpapar pada poster yang kita telah hibahkan sebelum ini, tema untuk Hari Strok Sedunia tahun ini yang ditetapkan oleh World Stroke Organisation WHO adalah setiap minit bermakna lah ya. So itu yang saya akan tekankan pada hari ini. Baik Prof, sebenarnya stroke ni dengan kata mudah seperti Prof kata adalah angin amar. Apa yang berlaku ketika berlakunya stroke adalah otak kita tidak mendapat saluran darah atas beberapa sebab tertentu lah. Sebab yang paling utama, saluran darah kita ni tersumbat, ataupun salur darah tu kita panggil pecah ya, kita panggil diseksi. Diseksi itu adalah part of the wall tu tidak dapat lancar, pengaliran darah tu tidak lancar kan. So itu antara dua sebab utama yang berlakunya stroke dan darah terapar sampai ke otak lah. Ini mengakibatkan stroke iskemia kita panggil. Jenis stroke yang kedua adalah stroke yang berdarah ataupun hemorrhagic stroke. Yang paling utama yang menyebabkan risiko tinggi untuk stroke berdarah adalah salur darah terpecah disebabkan oleh tekanan darah tinggi lah. Dalam kalangan kita tu
1/4 itu yang paling prevalent, yang paling banyak lah yang kita hadapi. So ini adalah 2 pecahan stroke utama yang kami sering hadapi dan merupakan masalah di kalangan pesakit-pesakit kita lah. Dan stroke ni adalah penyebab kematian yang ketiga tertinggi di Malaysia dan antara penyebab utama disability ataupun ketidakupayaan neurological deficit di seluruh dunia. So itu kepentingannya kita kena tahu tentang stroke lah, Prof. Okey, jadi kalau nak kata mudah tu stroke ni sebenarnya ada 2. Satu dia punya salur darah sumbat, satu lagi salur darah dia pecah. Betul. Jadi mengakibatkan bahagian hujung tu dia tak dapat saluran darah, menyebabkan sel darah, betul. Sel darah mati, sel otak mati, tidak mendapat iskemia. Okey. Jadi itu kalau kita dapat membayangkan kita punya otak ni, jadi kita nak tanya, kita tak nampak benda ni dalam otak ni. Boleh tak terangkan gejala-gejala kalau orang yang dapat stroke tu, mungkin ada gejala awal ataupun gejala tu dia dah stroke. Jadi mungkin Dr. Hana boleh terangkan. Boleh. Okey, Prof. So kalau kita nak senang ingat, sebab stroke ni dia banyak cara presentation dia kan, apa gejala dia, macam mana dia boleh berlaku. Tapi kalau kita nak ingat senang, so kita ingat FAST lah, FAST. Apa itu F? F adalah, itu adalah satu akronim. So F untuk face, so facial asymmetry. Otak kita ni cara dia bertindak dia separuh. So kalau berlaku stroke tu dia separuh badan, separuh muka. Itu cara kita nak kelas. So bila facial asymmetry, separuh muka kita nampak tak sekata lah. Tiba-tiba mulut nampak sengit, cakap tidak clear, mulut nampak sengit, drooping of the lids kan. So itu adalah yang pertama. So itu adalah face. Tengok muka ada sesuatu yang tidak kena pada muka. So F, face, fasa. A adalah arm, maksudnya tangan tu tiba-tiba lemah, tak boleh angkat, tak boleh grip. So itu adalah simptom gejala yang kedua lah. Dan yang ketiga, S adalah speech, tiba-tiba bercakap tidak lancar, slurred speech tu kan. So itu adalah S. So speech terganggu ataupun tidak jumpa perkataan. Dalam otak tahu nak cakap apa tapi tak dapat nak keluarkan. Panggil aphasia ataupun aphasia. Itu juga antara gejala stroke. So FAS, maka T adalah time, masa untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan rawatan, hubungi pihak kesihatan yang terdekat lah supaya dapat rawatan yang bertepatan dengan itu. Jadi kalau kita tengok tadi tu macam otak kita ni sebenarnya dia memberi signal kepada pergerakan muka, kepada pergerakan tangan. Jadi kalau apa-apa berlaku kepada kerosakan otak, sama ada otak tu mati disebabkan oleh tadi darah tu yang tak sampai tu, jadi maksudnya dah terputus dia punya signal tu. Itu yang jadi muka sengit, tangan lemah, mulut bercakap dah tak jelas okey, ataupun dia punya signal tu dalam otak ada dia punya ayat tu tak jemput tapi mulut dah boleh cakap. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada segi gejala-gejala ni, dia sebenarnya setiap orang memang ada risiko yang sama kena dapat stroke ni. Gejala tu sama ke? Sebab tadi ada 2 kan, tersumbat, satu lagi tu pecah kan. Jadi dia punya risiko tu apa yang membezakan ataupun ada risiko yang sama untuk kedua-duanya? Kalau kita secara umumnya, secara amnya, stroke ni faktor risiko tradisional dia adalah penyakit-penyakit metabolik lah. Dan dulu kita ketahui bahawa penyakit metabolik contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi lebih prevalent, lebih banyak pada pesakit-pesakit yang berumur lebih tua. Tetapi our lifestyle, cara hidup kita sekarang ni, kita punya faktor risiko, our stress level kan, tahap tekanan kita menyebabkan there's a shift. Sekarang ni berdasarkan kajian 2019 yang latest punya, the shift. So kita tengok lebih ramai pesakit-pesakit yang pada umur muda mendapat penyakit metabolik ni. So secara also as a consequence, kita jumpa pesakit yang lebih muda datang dengan stroke. So bukannya stroke ni bukanlah maksud saya bukanlah penyakit orang tua sahaja. Pesakit-pesakit muda pun boleh terkena dengan stroke lah. Dan faktor risiko utama adalah masih penyakit metabolik, darah tinggi, kencing manis dan juga kolesterol. Ni yang penyakit tiga serangkai tu? Betul, tiga serangkai. Itu adalah yang utama sekali. Dan sekarang ni tambah pula dengan cara hidup sedentary, kita tidak melakukan banyak exercise kan, kita bergantung kepada a lot of office work, kita berhadapan dengan PC, tidak kita tidak exercise, kurang exercise, makanan kita lebih banyak
bergantung kepada Grab food kan, masakan yang processed food yang proses mengandungi lemak-lemak trans-saturated. So, itu pun menyumbanglah kepada peningkatan kes-kes penyakit metabolik dalam kalangan umur pesakit kita yang umur lebih muda lah. Betul. Dan kalau nak cakap pasal stroke berdarah tu pula, disebabkan oleh cara hidup dan juga pemakanan kita ni, darah tinggi lebih prevalent, and then kita tidak melakukan check up sebab tak ada gejala kan, perempuan tak ada gejala, tak ada rasa apa-apa, nampak rasa macam sihat je. So bila datang terus dengan target damage, itu kena angin mak ataupun stroke lah, which is very unfortunate lah. Cuma tadi seorang kita dengar kata darah tinggi ni menyebabkan stroke. Itu sebab kalau kita dengar darah tinggi ni adalah pembunuh senyap. Pasal kita tak ada gejala, kecuali kalau tekanan darahnya dah terlalu tinggi, baru mungkin ada gejala tertentu. Jadi kalau kita lihat kepada penerangan tadi itu, risiko-risiko yang kita maklum tadi, macam mana kita nak menilai diri kita ni ada risiko tak? Pasal bila sebut tadi tu, saya pula yang terasa, saya dah teriak, saya tu juga tu, makanan, jadi bagaimana kita nak lihat, refleksi lah kepada diri kita ni, sebenarnya kita dah ada 3-4 risiko dan kita perlu ubah gaya kita. Jadi mungkin Dr. Ana boleh nasihatkan ke, ataupun macam mana kita nak diri kita, baru keluarga kita, anak-anak kita itu macam mana? Saya kira yang paling penting pertamanya adalah health screening ataupun saringan kesihatan. Kita ni bila kita tak ada gejala, kita tak ada simptom kan, kita rasa sihat, muda lagi kan, kita beranggapan bahawa tekanan darah tinggi, kencing manis semua berlaku pada umur yang lebih tua. Jadi kita tidak melakukan saringan kesihatan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin tahu, seawal umur 20 tahun, sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang ada kencing manis, darah tinggi ataupun apa-apa saja penyakit kardiovaskular, anda boleh melakukan saringan kesihatan. Apa saringan kesihatan yang saya anjurkan di sini? Yang pertama, check your blood pressure. Ambil check tekanan darah. So di farmasi dapat banyak mesin-mesin yang saya kira is very accessible, sangat available. Kita boleh beli pada harga yang berpatutan untuk kita monitor tekanan darah kita lah. So tekanan darah ni perlu dimonitor dalam keadaan beberapa kali, bukan satu bacaan saja. So kita perlu mengambil average kan, tengok. So kalau sekiranya dalam kita punya catatan tu tekanan darah kita lebih tinggi lebih daripada 140 systolic bacaan atas, lebih daripada 80 diastolic bacaan di bawah, dan tuan-tuan puan tahu ada keperluan untuk seek help. So itu yang pertama. Yang kedua saya kira adalah cek darah. So yang penting adalah cek paras gula dan paras kolesterol. Dan ini perlu dilakukan di lab-lab ataupun di fasiliti-fasiliti kesihatan yang patutan lah, bukan saja buat yang cek dekat farmasi yang selalu kita ambil tu. Kenapa saya kata begini? Kerana selalu kalau kita pergi kat farmasi cek, ataupun kita tak pergi kepada doktor perubatan, kita pergi cek just nak ambil darah saja, tengok darah tinggi lah, kolesterol 4 lah, takpelah simpan tahun depan buat semula. So saya kira kalau kita actually pergi kepada doktor kesihatan kan, at least bila kita nampak dia pun nampak bacaan tu tinggi, nasihat boleh diberikan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak makan ubat, that's why pergi dari situ lah bermulanya counselling untuk mengubah cara hidup yang lebih sihat, pemakanan yang lebih sihat, dan kita pun jadi lebih aware. So kolesterol and then paras gula juga penting. So sekurang-kurangnya 3 benda ni kalau tuan-tuan dan puan-puan lakukan at least setahun sekali, lebih baik, especially untuk mereka-mereka yang telah mencapai umur 40 tu 2 tahun sekali, 2 kali dalam setahun, dan itu adalah it's a good way untuk kita mula. Daripada situ baru ada kesedaran, baru kita boleh take the next step untuk mengelakkan dan untuk memperbaiki tahap kesihatan kita lah, Prof. Ya, dan kalau kita lihat tadi tu daripada segi pemeriksaan tu, dia macam ada makan modal sikit kena cek gula, tekanan darah kena pergi cari. Kalau ada mesin tu mungkin boleh buat sendiri, tapi kalau tak ada tu boleh pergi ke farmasi ataupun kem kesihatan. Tapi mungkin ada cara-cara yang tak modal besar sikit, macam macam berat badan, sedentary, itu macam mana pula Dr. Ana? Well, yang itu saya kira untuk young people itu pun bahaya juga, sebab young people dia tak nampak kurus, nampak okey, tak ada problem kan, should be okay lah, sihat lah insyaAllah sihat. Tapi sebenarnya kolesterol ni, some of it can be familial, maksudnya dibawa daripada ahli keluarga kan, especially kalau ahli keluarga kita ada kolesterol tinggi, ada masalah kardiovaskular, masalah jantung, masalah stroke pada umur yang muda kan. You don't have to be fat
untuk gemuk, untuk menghidapi kolesterol tinggi. Sebab itu kesihatan, salinan kesihatan perlu. So untuk mereka yang for the other group yang tak ada yang tiada faktor risiko, keluarga tak ada, ahli keluarga pun tak ada, fairly okay. Dan saya kira in that sense berpatutanlah dengan menjaga berat badan, BMI yang berpatutanlah yang bisa. Tapi still bila dah umur dekat-dekat 30 tu, tinggal eloklah salinan kesihatan tu. Kena buat juga lah. Kena buat juga lah. Maksudnya selain yang dah makan modal ni, kena keluarkan modal juga. Carilah sikit. Carilah juga untuk biasa guna tu. Kalau yang tak nak bayar tu mungkin boleh tengok-tengok ada tak pemeriksaan kesihatan yang pejabat kesihatan buat tu ataupun hospital buat secara percuma. Jadi ambil kesempatan. Sebelum saya teruskan lagi, kita tengok kita dah bersiaran langsung lebih kurang 15 minit. Kita open kepada soalan, tetapi kita akan jawab selepas 40 minit. Maksudnya dekat sini ada permintaan tu nak minta link kepada pendaftaran, sila bantu, dan juga boleh terus ajukan soalan dalam chat box tu, tapi saya akan layan selepas 40 minit. 40 minit ni biar saya punya soalan habis dulu. Okey. Jadi saya menunggu kalau ada soalan-soalan, kita kumpulkan. Okey. Tadi kita cerita pasal risiko. Lepas tu kita dah tahu risiko, kita buat sesuatu untuk mengurangkan risiko tersebut. Tapi lah malangnya tak berbau ni, kita kata dia kena. Jadi boleh terangkan tak rawatan awal yang boleh dibuat dan apa hebatnya kita punya hospital berbanding dengan hospital lain yang kita kata mungkin kita boleh kenalkan pakarnya, mungkin daripada segi perkhidmatan dia. Mungkin silakan. Okay. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat tadi semasa saya persembahkan akronim FAST tu so yang T yang terakhir tu sebenarnya adalah keyword yang sangat penting, time. Kenapa time tu penting? Sebab dalam rawatan stroke ni kita ada bahagikan kepada is time based, bergantung pada masa. So dia ada window, satu masa yang kita panggil masa critical, golden window, window on Mars, di mana kalau sakit-sakit datang dalam 4.5 jam pertama daripada gejala stroke, ada ubat-ubat yang dapat reverse, menterbalikkan simptom-simptom stroke secara berkesan. So ubat yang pertama dalam 4 jam setengah yang pertama tu kita panggil adalah intravenous thrombolysis ataupun kita panggil clot buster, ubat pecah salur darah beku tu. Okey, kejap dulu Tuan. Saya takut nanti ada salah faham tu. Sebab tadi ada stroke tu ada dua jenis kan? Betul. Satu yang tersumbat dengan yang pecah tu. Mungkin boleh spesifikkan. Yang ni untuk yang mana satu? Untuk stroke iskemia, betul. Okay. So yang rawatan unfortunately untuk stroke berdarah ni rawatan dia tidak berapa memperkenalkan. Akan kedua. Tapi stroke berdarah hanya 20% daripada the whole of ischemia, the whole stroke. So 80% stroke adalah still stroke ischemia, di mana salur darah tersumbat. Okay, so that's the most of the things yang kita jumpa. Dan itu yang kita nak selamatkan, because itu yang banyak kita jumpa, right? So kalau tuan-tuan perempuan, nauzubillah, kalau pesakit sampai dalam 4.5 jam pertama selepas gejala itu timbul, ubat boleh diberikan. Ubat ni akan diberi secara intravena, maksudnya masuk ke dalam salur darah. Lepas tu ubat itu akan bertindak dengan memecahkan blood clot yang menyumbatkan saluran darah ke atas. So kita berharap dengan kita pecah blood clot itu, saluran darah beku yang kita dah pecahkan itu, yang akan restore, menyempurnakan balik, melancarkan balik saluran darah ke otak, dan kita dapat selamatkan balik sel-sel otak kita lah. Tapi kita punya salur darah ni banyak kan, salur darah besar, salur darah kecil. Kalau tuan-tuan ingat di sini urat besar kita, urat ICA, urat utama kita besar kat sini, tapi otak kita amazing, dia perlukan banyak salur darah yang kecil apa semua kan. So ubat mungkin lebih sesuai untuk yang kecil-kecil, halus-halus, right? Tapi the big ones, kalau stroke tu, clot tu besar macam ni kita nak keluarkan. So itu bawa saya kepada our second treatment option. So selain daripada ubat, kita juga ada cara di mana kita lakukan mechanical thrombectomy ataupun endovascular therapy. Apa itu endovascular therapy? Tuan-tuan pernah dengar angiogram kan? Kalau jantung selalu masukkan jarum ke dalam salur darah, terus ke salur darah jantung, nak tengok ada blok ke tak. Similarly sama, kita akan melakukan yang sama, masuk jarum ke dalam salur darah, kemudian naik daripada jantung terus naik ke otak, dan kita akan dapat tengok blok
tu dekat mana, kanan kiri dekat mana. Dan sekiranya clot tu besar sangat, tak boleh nak dihancurkan oleh ubat tu, kita akan hantar, kita panggil stent retriever, pegang, ambil stroke, tarik, sedut keluar. So itu adalah dua treatment yang paling available buat masa kini lah. Dan kita sangat bertuah sebab pada keadaan kita ni, hospital HSAS kita merupakan antara stroke ataupun yang mana adalah kita punya niche perubatan. So di situ kita ada memang pakar-pakar neurologi, kita ada 10 pakar neurologi di sana. Ditambah pula dengan pakar neurointervensi. So neurointervensi adalah mereka yang melakukan angiogram, melakukan thrombectomy ni, right? Dan disupport pula oleh stroke, kecemasan yang hanya untuk stroke. So it's called the rescue network kan. So bila dah sampai ke na'udzubillah lah, bila pesakit lah, bila sakit sampai kepada kita punya stroke kecemasan tu, akan diassess, akan dinilai oleh pakar perubatan kecemasan, kemudian pakar neurologi dan pakar neurointervensi. Lepas tu yang uniknya stroke hospital kita ni, daripada ED tu, kecemasan tu nak pergi ke scan, mesti kita kena melakukan scan sebab kita nak tahu dia berdarah ataupun iskemia kan, melakukan scan sebelah tu sahaja. Terus dapat scan dalam masa 3 minit, insyaAllah boleh terus dapatkan scan. Dan sekiranya ubat pun boleh diberi terus dalam scan, dan sekiranya perlu untuk microthrombectomy, sebelah tu je bilik angiogram dia. So semua pusat serenti, everything is there lah. That is how, seperti mana, itulah cara HSAS di design untuk membolehkan kita untuk pesakit stroke. Dan Prof, kita amat berbangga untuk berkongsi, kita dapat pensijilan daripada tahap international. WSO, World Stroke Organization, telah mengiktiraf center kita sebagai antara yang certified stroke center lah. Kat rantau kita ni ada 3 saja. So satu adalah hospital kita HSAS, 2 adalah HCTM, UKM, dan 1 di Indonesia. So di rantau Asia ni hanya ada 3 center yang stroke certified oleh WSO lah. So saya kira kita sangat bertuah kita berada di sini, dan saya harap dengan perkongsian ini lebih ramai akan peka, tahu mana nak bawa pesakit-pesakit lah. Itu sebab tujuannya Putra Sihat hari ini sebenarnya kita nak memperkenalkan kepakaran yang kita ada dekat UPM. Jadi bila kita tahu ni, kita tahu mana nak cari. Buat masa ni yang kita tahu rescue. Kita dekat UPM ni ada rescue yang kita sangat bangga. Dan kita sekarang ni kita ada 10 pakar. Ada intervensi pula. Maksudnya pakar tu memang boleh buat operation intervensi terus. Okey. Tapi bila kita kata tadi 4.5 jam, 4.5 jam tu sangat suntuk sebenarnya masa tu. Kalau saya ingat kita ni maksudnya warga UPM. Maksudnya staffnya. Yang keduanya ahli keluarga. Tak kira lah suaminya ke, isterinya ke, anak-anaknya ke, mungkin ada makcik ke, ada pakcik ke. Saya rasa macam mana kita nak mengambil peluang benda ni, kita tahu. Tapi macam mana kita nak channelkan? Adakah dia boleh datang je dengan taksi, dengan Grab, ataupun kena telefon ambulans datang rumah dulu, sebab 4.5 jam tu kritikal. Mungkin warga UPM ni duduknya tak jauh. Kalau rumah saya kat Nilai 40 minit tapi kalau fikir-fikir macam mana nak hantar tu, kadang-kadang terfikir juga betul mengajar lagi. Jadi mungkin Utana boleh bagi satu cadangan macam mana kita nak pastikan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita ataupun mak ayah kita, kalau kena stroke boleh sampai 45 jam tadi. Okey, saya betulkan sikit Prof. Mungkin saya pun dah 4.5 jam tu adalah untuk intravenous thrombolysis, maksudnya ubat yang pecah darah tu. Tapi untuk rawatan endovascular thrombectomy yang mana kita melakukan angiogram, sedut clot tu keluar, tarik clot tu keluar, up to 24 jam. Okay. So itu memberi kita a bit masa. Tapi betul, a lot of people, kebanyakan orang tak tahu perkhidmatan ini ada di HSAS. Di sekitar Klang Valley ni, kita dah ada kawan-kawan bahagian neurologi, bahagian yang dah kenal dengan kita kan, so it's easier untuk rujukan. So they call us up. What we have is kita ada this network, satu rangkaian stroke rescue ni, di mana dalam rangkaian tu ada semua orang dalam tu lah, dan sekiranya ada case, dia akan alertkan dalam group tu, dan apa-apa follow up boleh dibuat kepada pakar neurologi yang on call lah, yang di atas panggilan lah. Yang menjadi cabaran adalah sekiranya bukan di area Klang Valley, and then this is not bukan sesuatu yang baru. Kita pernah dapat rujukan daripada Johor Bahru,
daripada hospital Teluk Intan, daripada hospital PD kan. And these are people, staff-staff kita punya macam Prof kata ahli keluarga, mak ayah di kampung kan. And then anak-anak tahu tentang kewujudan this kind of service kan. So apa yang kita lakukan is kita akan minta doktor tersebut telefon rangkaian rescue network kami, bercakap dengan pakar urologi Prof, dan kita akan bantu, kita akan facilitate untuk datang ke hospital kita and apa yang perlu buat lah. Rawatan intravenous thrombolysis ini tidak ada di banyak hospital. So mungkin macam Prof kata 4.5 jam tu kebanyakannya suntuklah sempit kan. Tapi untuk endovascular thrombectomy kita ada masa. So just because kita lepas 4.5 tu jangan berputus asa. You know, tell them to call us. Tell them to call us, telefon kami di Rescue Network, cakap dengan pakar neurologi, dan we will tell, kita akan nasihati doktor-doktor di sana macam mana nak hantar kepada kita, ataupun apa langkah-langkah yang boleh ambil, apa scan yang kena buat, apa yang kita perlu kan. Dan hopefully membantu untuk dapat kesenjangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan dan puan-puan type laman sesawang mystrokehospital.com, itu adalah inisiatif Malaysian Stroke Council ataupun kita punya stroke lah, society stroke kita, untuk memberi pengetahuan kepada publik di mana stroke, di mana hospital yang menyediakan perawatan hyperacute stroke. Bila saya guna hyperacute stroke ni maksudnya dua-dua lah, thrombolysis dan juga thrombectomy. So kalau tuan-tuan masukkan mystroke hospital dalam laman sesawang, dia akan enter location dan dia akan terus generate di mana hospital yang paling dekat dengan tuan-tuan yang perempuan yang yang ada rawatan stroke hyperacute ni lah. Sekiranya, so that menjimatkan masalah daripada pergi ke tempat yang tiba-tiba tak ada pula pakar neurologi, tak ada pula services kan, tu jadi susah dan masa pun terbuang, and then you get ni. So I think yang tu yang second thing yang saya nak adik tahu lah. Okay. Cuma saya masih lagi perlu satu macam kaedah mudah yang untuk warga UPM. Contohlah, mak ayah saya ni, saya duduk Seremban contohnya. Saya tahu hospital Seremban tu SPJ tu mungkin kalau 5 minit 10 minit dia dekat. Tapi bila saya dah tahu dah UPM ni, saya warga UPM, saya tahu dah rescue ada yang paling hebat di Malaysia ni, dan dia ada 10 pakar. Jadi kalau dah saya ketika itu mak ayah saya ataupun ahli keluarga saya ada gejala stroke tadi tu, adakah sesuainya saya telefon 999 pergi ke hospital Seremban, ataupun saya terus bawa ke hospital kita, sebab dia terus kata, sebab nanti kita kata selalunya lah apa yang berlaku. Kita kata nanti kalau rujuk ke hospital ni, nanti dia rujuk ke sini pula. Kenapa kita tak bypass lah? Jadi mungkin ada pencerahan sedikit bagai itu. Itu soalan yang susah sikit saya nak jawab tu Prof. Okay, sebagai betul pakar kesihatan lah kan. So I can't tell you to bawa naik kereta sendiri, macam tidak berapa profesional lah kan. So sekiranya kalau na'udzubillah, kalau ia berlaku pada ahli keluarga, of course nasihat yang utama saya adalah 999. Okay. Tapi so saya berharap untuk kursus ni sikit sebanyak memberi gambaran pada public. Kita stroke ni dia banyak severity, banyak tahap dia. Dia ada mild, yang agak gejala dia agak kurang, ada moderate, di tengah-tengah, dan ada yang severe kan. Dan sekiranya gejala tu kita kira agak mild lah ataupun ringan, contohnya just rasa kebas-kebas ataupun lemah tapi masih boleh berjalan, muka mungkin sengit tapi kita masih boleh faham. Kalau itu nak terus ke rescue sendiri tanpa ambulans, dipersilakan. Itu tak ada masalah insyaAllah. Sebab and then most of the time pun kita boleh kita tu ni. Kita 24 jam ke maksudnya tu? Of course. 24 jam. 24 jam 7 days a week. Pakar intervensi sentiasa always around. Pakar neurologi pun always around. Dengan penuh yakin 24 jam. Okay. Yes. And you will be akan dapat imaging. Kena buat scan. Sama ada MRI atau CT scan. Di sana kita punya first policy adalah MRI. So MRI ni kalau gambaran dia, kalau you ambil filter, saya cakap patient saya tu, kalau ambil filter, dan kita ada banyak filter dekat Instagram kan, kita ni filter tu kan. So MRI ni filter yang paling bawah, pixel yang paling tinggi, gambaran yang sangat clear. So kita bukan just dapat otak, you dapat saluran darah sekali, and it's very sekejap.
we can get it 10-15 minutes kita dah dapat scan keputusan dan kita boleh menentukan rawatan lah. Okay, so tapi sekiranya stroke, nauzubillah, pada sakit-sakit tu lebih kepada tahap yang sederhana ataupun kritikal, di mana lumpuh separuh badan, tak boleh bercakap terus, Prof. Nampak macam confused kan, nampak panggil-panggil tak sedar, tak apa ni. Saya kira itu adalah sesuatu yang kita tak boleh nak take into our own hands lah. So yang itu memang saya sarankan telefon 999. Dapatkan rawatan utama di kecemasan dulu. Apabila semua dah distabilkan dan tuan-tuan puan-puan boleh minta kepada doktor di kecemasan tu untuk rujuk kepada doktor kami di UPM. Dan kami pun lebih tenteram sebab kita tahu pesakit semua dah secure. Kan kita dah tahu tekanan darah dia betul. Kita dah tahu tahap kesedaran dia macam mana kan. So nasihat saya seperti itulah. So bawa ke kecemasan dahulu. Daripada situ tuan-tuan dan puan-puan beritahu, saya ni warga UPM, staff kami ada hospital yang berkemampuan, minta tolong rujuk kepada pakar neurologi kami dan we will take the call insyaAllah. Jadi erti kata lain ni, kalau kita ni kurang mahir untuk menentukan sama ada dia mild ke moderate ke severe, nombor 1 999. Maksud telefon dulu 999. Kalau dia kata hospital yang terdekat HESAS, dia akan hantar HESAS ke ataupun dia hantar hospital sedang? Hospital sedang sekarang ni ada diversion. So kita dah ada memorandum dengan hospital sedang. Kalau 999 tu dekat dengan hospital sedang ataupun center dia Putrajaya kalau tak silap saya, yang the command center tu, kalau dekat area kita ni, dia akan terus divert kepada kami. Yang susah sikit macam Prof kata, kalau jauh sikit, contohnya HTJ semua tu, itu memang akan ke HTJ. Dia akan divert dulu kepada hospital yang terdekat. Kenapa? Sebab kita nak stabilkan dulu pesakit. Kalau dia dah stabil, kita dah ada pengetahuan baru, kita kata kita ada rescue. Betul. Saya pun warga ataupun ahli keluarga saya ni warga UPM. Jadi kenapa saya boleh mohon untuk rujukan. Jadi dia akan rujukan tu bukan hantar pakai Grab. Dia akan hantar pakai ambulans kalau berjaya. Maksudnya dia akan hantar ambulans dalam keadaan stabil tu, mungkin daripada kecemasan ataupun dah daripada ICU ke mungkin. Jadi dia hantar terus kepada rescue untuk rawatan yang tadi tu. Pilihan 1, pilihan 2. Bergantung kepada keadaan. So sangat jelas hari ini, menarik. Jadi kita nak tanya tu, itu rawatan awal. Itu rawatan awal. Tapi dalam perawatan awal ni, tak silap dia ada satu lagi pesakit yang PIA tu, dia panggil apa? Sekejap mini stroke lah. Dia kena stroke sekejap, lepas tu dia baik. Lepas tu dia kata, saya tak ada apa-apa. Mungkin gejala ni pun gejala yang macam kebas je. Jadi ini perlu pergi ke tak perlu pergi ni? Macam mana nasihatnya? Okey, saya kira kalau untuk mini stroke ataupun TIA tu transisi adalah mini stroke lah kita kata. Apa yang berlaku pada mini stroke adalah ada compromise, maksudnya ada masalah saluran darah untuk sampai ke otak, tetapi otak tu masih boleh mendapat dia boleh ada solusi. Betul. Setiap otak tu tak mati lagi. Right? So that's why simptom-simptom sekejap lepas tu dia hilang. Tapi dia akan mari-mari. Dia akan at times dia akan recurrent. Boleh berulang. So bila dia berulang-ulang banyak kali tu, bulan kali pertama rendah lah Prof. Bulan kali ketiga dia berlipat kali ganda, bulan kali kedua, keempat berlipat kali ganda dalam risiko untuk develop a full blown stroke yang betul-betul major. So betul saya kata, kalau tuan-puan ada faktor risiko, darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi, 3 serangkai kita tadi tu, walaupun simptom-simptom ataupun gejala-gejala tuan-puan tu ringan, nampak macam tak ada apa-apa, kebal-kebal sikit je, lepas tu dia hilang. Sekiranya nombor 1, ia berterusan lebih daripada 60 minit. 2, ia bergelang dalam 24 jam, datang pula sekali lagi. Lepas tu 48 jam datang pula lagi sekali. Itu adalah antara red flag ataupun petanda-petanda yang mungkin tuan-puan perlu mendapatkan rawatan yang lebih berkesan lah. So ini itu bawa kita kepada yang bahagian kedua, di mana tuan-tuan dan puan-puan most probably akan dapat scan otak dan kita akan tengok salur darah. So salur darah kita ni Tuhan cipta sangat amazing kan. So kalau tuan-tuan boleh bayangkan salur darah dia macam ni kan. So bila mendapat lemak berlaku kan, dia tidak berlaku terus banyak kat situ, sikit-sikit. So sometimes yang mendapat lemak tu tak sampai 70-90%, mungkin 30%. Sebab tu time-time penat, tekanan darah pun rendah, puasa ke ataupun lepas exercise, most of the time patients akan datang macam tu kan, tekanan darah rendah sikit. So walaupun dia tak block habis, dia tak sampai sebab tekanan darah tak cukup tinggi kan. So I would say calm, sebab daripada situ baru kita boleh tahu apa yang kita nak buat, apa yang kita dapat. Kita boleh plan seterusnya lah, sekiranya berapa persen sumbat, nak makan ubat je ke cukup ke, nak makan ubat ke perlu ke rawatan lain. Dan sekarang ni rawatan dah bertambah maju. Stand bukan saja di jantung, stand dekat kepala pun kita dah boleh letak stand sekarang. So
tuan-tuan perlu mendapatkan scan dan rawatan daripada pakar neurologi untuk tahu ni. So jangan tunggu. Jangan tunggu. Cuma bila kata jangan tunggu tu, saya nak pergi ke klinik kesihatan ke, ataupun saya kena pergi ke kecemasan ke, ataupun saya pergi ke ED? Mana satu yang betul sebenarnya? Pergi ke ED boleh, tapi tuan-puan jangan expect untuk dimasukkan ke ward dalam, kadang-kadang kita penuh. Kan kita ramai pesakit stroke kita kan. So sekiranya ada ruangan, insyaAllah kita akan masukkan ke dalam ward untuk memang 100% full check up lah kan. Tapi dia at times di mana kami pun tak mampu. Beban pesakit terlalu ramai kan. Ramai pesakit dalam ward di mana tapi tuan akan dapat rawatan susulan lah. So you akan dapat appointment di klinik neurologi. Di mana kita akan buat semua tu dan dengan lebih ni, and then tuan-puan balik dengan ubatan untuk mencegah stroke dalam masa yang terdekat tu lah. Okey, senang kata tadi tu kalau ada gejala yang mini stroke tadi tu, boleh pergi ke kecemasan, tetapi rawatan tu adalah bersesuaian dengan keadaan dia lah. Kalau pergi klinik tu tak boleh suka-suka hati pergi kan? Klinik mana tu? Klinik neuro ke apa ke, dia ada macam-macam. Kena ada surat rujukan. Jadi sesuainya kalau siapa-siapa ada gejala, pergi kecemasan dulu, biar ada pemeriksaan dahulu, lepas tu dia akan tengok susulan ke ataupun dia bawa ke hospital, bergantung kepada keadaan. Okey. Kita nak tanya juga, bila kita kata stroke ni, dia kalaulah dia tak pulih, kita kata jadi terlantar di katil, jadi apa nasihat kita kepada ahli keluarga, peranan ahli keluarga ni nak support macam mana, sebab ada komplikasi kan selepas tu kan. Jadi mungkin ada nasihat umum yang kita boleh berikan kepada penjaga stroke. Sebelum kita datang kepada penjaga stroke, kita nak touch sikit tentang rehabilitasi lah Prof. So pentingnya kalau sekiranya lah tadi kita cakap 4 jam setengah, kemudian kita cakap 24 jam pula untuk thrombectomy, mechanical thrombectomy kan, untuk buang pecahkan saluran darah tu, saluran darah beku ataupun nak sedut darah beku tu keluar. Kalau lebih daripada 24 jam nak buat apa doktor kan? Adakah kita nak biar, adakah kita nak ni? Sebenarnya tidak tuan-puan. Sekiranya masih ada ahli keluarga yang terlantar di hospital-hospital lain selain daripada di hospital kita, HSAS kita, lebih daripada 24 jam, tuan-puan still can ask them to call us. Kenapa? Kerana kita ada rawatan untuk post stroke yang sangat penting, iaitu rehabilitasi. So kalau stroke tu sudah berlaku pada jangka masa yang 24 jam tu, maksudnya dah ada kecederaan pada sel-sel otak yang tak boleh nak kita dah tak boleh nak terbalikkan, kita tak boleh nak halang dia daripada berlaku. So apa kita nak buat? Pemulihan. So itu pentingnya rehabilitasi, dan hospital kita antara hospital yang yang ada program rehabilitasi yang saya kira sangat baik, sangat bagus. Rehabilitasi stroke sangat penting, sangat komprehensif. Bukan semua hospital ada fisioterapi, pakar rehabilitasi, speech therapy, tutur kata kan, occupational therapist. Bukan semua hospital ada kan, tapi di hospital kita semua keempat-empat kepakaran ni ada, dan ia diselenggara oleh pakar rehabilitasi. Kita ada program inpatient di mana kalau pesakit itu sesuai untuk mendapat rehabilitasi dalaman, dia akan disimpan, diletakkan di dalam ward rehabilitasi di mana intensive rehab akan dilakukan sepanjang admission dalam hospital itu, dengan harapan by the time pesakit tu bersedia untuk balik, tarafik dah ni, daripada tak boleh berjalan, sekurang-kurangnya dah boleh duduk, support yourself. Daripada boleh support yourself, boleh gunakan tongkat. So kita nak kembalikan aktiviti kehidupan seharian semaksimum mungkin kepada para pesakit lah. So itu ada. So di hospital kita ada. So walaupun lebih daripada 24 jam masih layak untuk mendapatkan rawatan di HSAS, right? So di sinilah di mana sebenarnya ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting. Untuk mereka yang dah dapat stroke, kebanyakan disability tu dah set in kan. So a lot of them mood pun dah tak baik, kadang-kadang tak faham kan, sebab aphasia dia fasa bertuturan affected disebabkan stroke tu, tak boleh faham. So di sini penjaga memainkan peranan penting lah. So penjaga perlu berada pada sesi rehabilitasi untuk sama-sama menjalankan rawatan fisioterapi, speech kan, dan saya kira ini juga adalah peluang yang sangat bermakna, sebab ahli keluarga boleh belajar kan apa yang dalam tempoh rehabilitasi itu, belajar daripada pakar fisioterapi, dan kemudian apa yang belajar dekat hospital tu boleh dipraktikkan di rumah. Dan this ahli keluarga empower, mengajar ahli keluarga yang lain untuk menjaga pesakit ini and membantu pesakit ini, so that walaupun dia dah balik
kan dah graduate, dah berjaya dapat some sort of kebaikan kan, balik berterusan sebab untuk baik daripada stroke ni it can be as long as 3 bulan, Prof. 90 hari. Kalau kita tengok kajian-kajian, the end point adalah pada 90 hari. So jangan berasa sedih ataupun kita tak lepas seminggu masih terlantar. Jangan sedih, jangan don't give up. So masih ada harapan. At 90 days itu yang maksimum rehabilitation kita boleh buat. Selain daripada rehab, ada ubat-ubat yang boleh membantu. So that is where kalau you tak datang ke hospital yang ada doktor pakar neurologi, mereka tak tahu nak bagi kan. So come to neuro, come to HISAS. Kita akan bantu setakat mana kita boleh lah, insyaAllah. Jadi kalau kita kata dah tempoh pulih, maksudnya tempoh pulih selepas dah kena stroke dah tu, 3 bulan tu sangat kritikal ya. Maksudnya apa saja kalau kita kata nak pulih itu, tahap paling banyak ada punya pemulihan tu berlaku pada 3 bulan. Banyak boleh buat 3 bulan yang pertama ya. Okey, kita ni tengok masa dah 12.40, maksudnya 40 minit ni dah habis dah, tapi saya perlu satu soalan. Pasal saya rasa satu soalan ni sangat penting. Pada satu-satu ketika kalau kita tengok dekat media sosial ni, keluar macam-macam perawatan. Kalau orang kena stroke, dia kata ambil jarum, cocok ujung jari, keluar 1-2 kita kata drop darah ni. Lepas tu dia kata nanti tekanan darahnya boleh turun, stroke-nya boleh pulih. Berlega-lega kita tengok maklumat begitu. Jadi kita ni yang di bahagian bidang kesihatan ni kita boleh tapis maklumat-maklumat begitu. Tapi macam mana kita nak mengajar warga UPM ni supaya celik maklumat sihat ni? Supaya kita boleh tapis mana yang betul, mana yang tak betul. Dan yang kedua, macam mana kalau kita tak pasti, kita tanya dengan orang yang betul. Jadi macam mana Dr. nak pastikan warga kita ni, warga UPM dengan pelajar-pelajar semua tahu nak tapis ni macam mana? Itulah Prof, bila Prof cakap pasal yang cuci rata, itu pernah berlaku pada saya saya sendiri ketika saya di atas panggilan on call dekat stroke ni, dekat rescue ni, sakit stroke ni. Lepas tu kita dah confirm dah stroke, dia datang lebih daripada 4.5 jam. So tak dapat nak bagi rawatan yang thrombolysis tu, tapi kami dalam proses lah untuk untuk thrombectomy dan masukkan ke dalam ward no offense kepada kita punya audience dia berbangsa Cina. Minta kebenaran, nak bawa sensei masuk ke kecemasan untuk melakukan prosedur. Gaduh lah sekejap di situ kan. So sebenarnya rawatan traditional medication ada tempat dalam rawatan stroke, tapi bukan dalam masa yang hyperacute. Not in the first 24 hours lah kan. Sebab pada masa 24 jam yang pertama, seperti yang saya dah ceritakan dan in detail kepada tuan-tuan dan puan-puan tadi, banyak sangat benda yang kami sebagai pegawai perubatan, pakar perubatan perlu lakukan. There's a lot of things to be done kan. So kalau kita melengahkan pula dengan benda-benda yang because this medication, traditional medication yang lain-lain ni, mereka tak ada kajian saintifik ataupun kalau kita panggil randomized control trial, kita tak ada. Kita cerita pasal evidence based evidence based mereka tak ada. So itu adalah testimoni Prof. Testimoni tidak sama dengan evidence based yang kita dah buat kajian, dah ada outcome yang mana yang lebih baik kan. So contohnya ubat thrombolysis, ubat traumatic, those are all evidence based, di mana very good outcome kita nampak dan selamat kan. So pada saya utamakan rawatan hyperacute. Percayalah pada saya tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya we have nothing against that. Pakar-pakar neurologi semua tak ada masalah sebab semua rawatan ikhtiar tu will come together. So later pada tahap kemudian you nak berusaha dengan cara acupuncture, dengan cara urutan tradisional, kami sebenarnya tiada halangan. Cuma at the acute stage 24 jam yang pertama tu beri laluan kepada rawatan stroke hyperacute dia sangat penting lah. Yang pertama. Dan yang kedua, saya kira sebab orang-orang pakar perubatan macam kami ni, kita kurang akses. So ini Putra Sihat ada sangat bagus dia punya ni platform betul. Jadi kita ni I tak buat TikTok, so kita tak buat semua tu. And a lot of you, the younger generations perlukan TikTok, tengok ni, di mana there are a lot of things that are available. Cumanya nasihat saya,
kalau yang overclaim tu kan, kita adalah generasi yang bijak pandai, walaupun informasi di hujung jari kan, kita gunakan ilmu dan pengetahuan yang dikurniakan kepada kita. Tapi sah tuan-tuan dan puan-puan, setiap rawatan tu pasti ada kebaikan, risiko dan benefit, risk and benefit. Kalau lah overclaim, tak ada risk, semua selamat saja tu kan, itu dah pada saya itu adalah red flag yang pertama lah kan. So gunakan akal yang diberikan, dan sekiranya tuan-puan tak pasti, ask for expert help. Ask for help, expert opinion yang selalu available insyaAllah kalau you cari the right place lah, insyaAllah. Ya, jadi itu kita kata tu, putra sihat, nak sihat, ikut cara sihat, Betul. kena tanya pakar. Jadi kita jangan, kalau kita kata bukan bidang ni, kadang-kadang saya ni daripada pakar perubatan kesihatan awam, kita cerita pasal komuniti semua kan. Tapi kalau perkataan-perkataan mungkin ada informasi tu yang terlalu detail, yang terlalu lebih kepada klinikal, kita kata saya serahkan kepada pakar untuk memberi jawapan. Jadi sekarang ni kita dah over limit kita janji tadi 12.40, sekarang ni dah 12.45. Sebab soalan akhir tu saya rasa sangat penting untuk kita fahamkan, cari maklumat, tapis, tanya yang pakar. Jadi sekarang ni kita open kepada soalan-soalan daripada peserta. Jadi kita mungkin buat pemilihan. Minta maaf mungkin tak boleh jawab semua, tapi mungkin kita jawab soalan-soalan beberapa yang ada ni. Doktor, pengambilan gula yang berlebihan ni merupakan faktor yang turut menyumbang kepada bacaan kolesterol yang tinggi ke? Sebab kita kata kolesterol, yang ni minum air gula. Jadi gula ni kencing manis ke kolesterol? Mungkin doktor nak tambah sikit. Dulu-dulu kita selalu segregate, kita asingkan kencing manis, darah tinggi dan kolesterol. Tapi macam Prof kata tadi, sekarang ni penyakit ni 3 serangkai. Pemahaman saintifik kita ni dah lebih mendalam ke tahap molekular. Dan sekarang ni kita tahu dengan certain things seperti gula yang tinggi boleh sebenarnya menyumbang kepada peningkatan aterosklerosis ataupun kolesterol, pembendakan kolesterol dan lemak. Dengan cara apa? Radang. Dia menyebabkan keradangan pada salur darah kita, menyebabkan kolesterol lebih banyak, lebih mudah mendap pada saluran darah kita. So ia semua berkait rapat. Sebab tu kalau selalunya dah ada kencing manis, mesti selalu juga akan ada darah tinggi, selalu juga akan ada kolesterol tinggi. So ia berkait rapat, dan dengan mengawal pengambilan gula sebenarnya banyak penyakit-penyakit sekunder yang secondary itu boleh dihalang dan dicegahlah dengan mengawal pengambilan gula. Ya, betul lah. Itu sebab kalau kita nak kenalkan sugar tax kalau boleh rakyat Malaysia ni, kalau kita dapat rakyat Malaysia lah, kita kata warga UPM sekarang ni termasuklah saya, kena kurangkan gula. Minumlah air mineral banyak lepas ni. Kita sama-sama janji ni, aku janjilah lepas ni dah dengar dah. Gula tu penyebab utama lah. Dia saja, kencing manis dia pun naik, kolesterol pun naik, darah tinggi pun naik, stroke pun boleh tinggi. Okey, yang ni soalan pasal 45 jam. Minta maaf lah kami tadi gunakan istilah yang untuk perubatan 45 jam. Sebenarnya dia adalah 4 jam setengah. Kalau tak ingat setengah tu pun tak apalah, 4 jam tu pun okey. Datang segera 4 jam. Okey. Soalan seterusnya berkenaan dengan obesiti ni. Tapi bila obesiti ni dia ada banyak rawatan kan. Cuma bila kita tak berjaya ni, mungkin akan ada dengar-dengar lah saranan daripada doktor dekat klinik swasta ni. Dia kata, kenapa tak ambil medication? Makan ubat ke, cucuk ubat ke untuk kurangkan obesiti ni. Jadi mungkin kat sini ada tulis ni, sekali dengan ubat sekali tu. Mungkin betul. Apa pendapat Tuan Hana? Dari start punya soalan sebenarnya tuan-tuan pun betul. Ada sekarang ni di kebanyakan premis kesihatan, termasuk di Hospital UPM Johor HSAS kita juga ada klinik obesiti. Dan benar, klinik obesiti ni menggunakan juga rawatan-rawatan injection untuk membantu pesakit-pesakit kita menurunkan berat badan. Dan sekiranya anda dinasihati oleh pakar, maksudnya klinik yang anda pergi itu adalah pakar yang selalunya adalah pakar endokrin ataupun pakar bedah. Dua adalah selalunya itu adalah pakar yang yang menyediakan perkhidmatan untuk obesiti ini. Yes, selamat. Ada beberapa ubat yang selamat. So you kena check lah, dia banyak brand kan. So Wegovy ataupun Zepbound ni saya kurang arif lah. Tapi kalau di hospital kita ada semaglutide, liraglutide, itu adalah ubat-ubat yang dapat bukan saja mengawal gula, tapi membantu menurunkan berat badan dalam keadaan yang agak banyak sebenarnya, Prof. Dan sangat berkesan. Mahal lah sikit tapi ada.
Ada. Tu makan modal kan tadi tu? Makan modal. Makan modal sikit. So betul. Kalau ada klinik obesity, dipersilakan. Dan dia juga akan bagi you a very low calorie diet, cara nak turunkan diet. And then kalau tak berjaya adalah pembedahan bariatrik lah, tu yang terakhir sekali. Terakhir sekali, okey. Cuma saya nak tambah sedikit. Kalau kita kata pasal ubat-ubatan ni, tolong jangan beli dekat Shopee. Betul. Jangan beli dekat dengan kawan-kawan. Kawan-kawan tu jual dekat Facebook dia jual. Jangan beli over counter. Betul. Kalau dekat farmasi pun saya takutlah kalau ada yang terbeli, boleh beli, mesti jumpa dengan pakarnya. Pakar buat assessment dulu, buat wilayah dulu, risiko-risikonya. Lepas tu baru doktor akan cadangkan ubat mana yang sesuai, rawatan mana yang sesuai. Jadi saya kata jumpa yang pakarnya, jumpa doktornya, baru buat keputusan ubat mana yang sesuai. Jangan buat sendiri. Jadi this is important also, Prof. Sebab apa saya ambil masa sikit prescription tu penting dan beli di tempat yang legit pun penting. Sebab kadang-kadang dia buat apa tahu, counterfeit, tipu. So daripada luar ni pernah berlaku depan mata saya juga, the same thing. Kotak semua sama, hampir ke kita punya KKM punya jangan perlu ke sana. Tapi kita tengok dalam tu color dan kandungan lain. Ni Shopee ni. Shopee. Okey. Seterusnya soalan berkaitan dengan peringkat umur. Tadi kita gejala-gejala tu kan semua. Gejala kalau yang pecah ni macam mana, kalau tersumbat ni macam mana, gejala awal ni macam mana. Tapi sebenarnya kalau macam peringkat umur ni ada beza ke? Gejala ni. Kalau budak lain, kalau generasi yang macam, kalau kata tadi yang umur muda-muda tu maksudnya 40 tahun ke? Less than 50 lah. Less than 50. Kita panggil stroke muda. Stroke muda ni kalau 50 tahun. Jadi mungkin ada beza ke sama je? Otak kita ni kan sama je. Otak kita tu sama je. And then macam saya kata tadi, yang penting dia selalunya separuh. Fast tadi tu lah. Dan simptom dia masih fast. Sama saja. Okey. Macam mana gula dalam darah efek risiko? Yang ni dah jawab tadi. Okey. Migraine. Saya pun banyak juga ni kawan-kawan yang ada migraine ni. Kalau tahap teruk tu, migraine dia sampai tak boleh bangun. Macam mana nak beza dengan stroke tu? Okey. Banyaklah dapat soalan ni. Saya pun banyak mendapat persoalan ni. So migraine ni dia a bit separate daripada stroke. Tapi sekiranya kekerapan sakit migraine tu dalam sebulan tu lebih daripada 7 hingga 8 kali dapat attack migraine yang sangat kuat, ataupun satu kali sakit attack migraine tu berterusan, selalu 24 jam hilang, ini dalam 72 jam up to 1 minggu, sakit kepala tu masih tidak hilang, itu dia akan meningkatkan risiko untuk mendapat stroke lah. Tapi migraine pun ada banyak jenis. I can go about, kalau nak migraine tu satu topik pula, Prof. Lambat pula. 1 jam lagi pula. 1 jam lagi. Dia bukan direct connection lah. So just because you have migraine tidak bermaksud anda lebih berisiko untuk mendapat stroke. Tapi what I can say is, sekiranya tuan-puan mengidap migraine, sakit kepala yang berterusan, there are a lot more ubat-ubatan sekarang yang dapat membantu untuk kawal, kurangkan headache days tu supaya kurang sakit kepala, sakit migraine, and in the end memberikan kualiti kehidupan yang lebih baik lah. So migraine bersih tidak, but kalau ada berpanjangan, yes. Okay, itu yang pasal migraine kan. Ni ada soalan ni, trigeminal neuralgia, sakit sebelah kawasan muka. Yang ni macam ni pula, sama juga ke? Tidak, itulah. Betul, aku cakap pasal headache because dua passion saya adalah stroke dan headaches. Itu adalah dua saya punya pakaran yang I'm very passionate about lah. So I can go on and on about betul. Tapi headaches and trigeminal neuralgia ni adalah kefalogia, part of kita punya salur darah tersepit dengan so bukan salur darah tersumbat. Ini salur darah tersepit. So itu yang menyebabkan sakit kebas tu. So those are not strokes. They are headaches lah. So dia bukan tanda awal stroke. Alat-alat saya tanya sekali lah, Ben Pasi tu macam mana pula? Bells palsy lain. Yang mungkin saya ingat kata face dah kena rak. Jadi macam mana pula itu? Bells palsy a bit complicated. Bells palsy tu adalah kelas kalau tak ada tempat lain, kita kata Bells palsy lah. So selalunya Bells palsy ni macam kita pada telinga kan, akan menyebabkan ataupun kita beguk dulu kan, mumps, ataupun kalau salivary gland kita ni bengkak, cabut gigi, nanah ke apa ke. So itu akan efek sebab salur darah saraf nombor 7 tu lah yang menyebabkan saraf muka tu lalu dekat situ lah kan. So tapi kalau stroke tu kan, stroke kita ada otak kita, ada bahagian depan dan bahagian belakang dan saraf tunjang kan. So sekiranya dia berlaku di bahagian belakang ataupun brainstem, kita panggil yang medulla, oblongata semua tu, itu boleh kena Bell's palsy. So sekiranya anda ada faktor risiko dan seperti Prof kata, sangat Bell's palsy tu, you can still be stroke. So kalau ada faktor risiko, saya akan sarankan datang ke kecemasan.
Okey. Ada lagi ke soalan-soalan yang terlepas? Saya ada lagi 6 minit ni bersama dengan pakar. Pernah mengalami gejala mini stroke. Okey. Saya rasa yang mini stroke ni dah cover dah. Cuma dia kata berlaku 3 tahun lepas. Mungkin Dr. Ana nak tambah sedikit komen ke apa ke? Tapi berlaku sama setengah jam dan tadi kejadian susulan. Dah berlaku 3 tahun lepas dah. Jadi sekarang ni nak buat apa? Betul lah, bila dah kena in the first instance tu saya kata tadi kalau dapat je gejala tu kena datang check up sebab that is how kita re-stratify. Daripada situ kita boleh tengok risiko tinggi, risiko sederhana ataupun risiko rendah. Kalau risiko rendah, follow up you akan lebih jauh kan. Kalau risiko yang lebih tinggi, then more things needs to be done lah. So kalau tuan puan pernah kena, maksudnya and tak pernah kena lagi sekali, saya kira inilah masanya di mana saringan kesihatan tu sangat penting lah. BP, gula and also kolesterol. Ini sangat penting. Dan daripada situ kita akan lakukan yang mana yang berkaitan lah untuk re-stratify you. Sama ada diperlukan lawatan lebih lanjut ataupun tidak. Nak tanya berkaitan dengan yang tadi tu makan modal dengan tak makan modal kan. Ada pemeriksaan tu kurang badan ni semua tak makan modal lepas tu makan modal sedikit. Nak tanya adakah ada bagi mereka yang banyak duit ni lah kita kata nak pergi ke hospital-hospital swasta nak buat MRI setahun sekali. Adakah itu digalakkan ke atau sebenarnya tak perlu? Kalau you jumpa pakar neurologi untuk for a stroke screening. Sekarang ni kalau tuan-puan buka dalam internet banyak stroke screening. Itu sebenarnya agak bagus. So it's a comprehensive package, dalam tu semua dah ada. So it's a bit more like extra lah daripada apa yang kita buat. Saya kata tadi secara amnya kalau bajet berkurangan kan, BP, cek gula, cek kolesterol kan. Tapi sebenarnya banyak lagi benda yang kita boleh buat di peringkat primer untuk pick up awal. So sekiranya ada, persilakan. Itu makan modal besar sikit lah. MRI kalau nak buat pun mau sekat 1,000 lebih kalau dekat swasta. Dekat swasta. Okey. Kalau kepas-kepas hujung jari ni, kalau saya tidur salah pun kadang-kadang memang kepas juga. Kadang-kadang kalau memandu lebih waktu hujan, kadang-kadang kepas juga tu. Adakah itu tanda-tanda awal stroke? Susah nak cakap. Sebab tu saya kata macam saya punya headaches and pain is a lot. So besides headache, masalah cervical spine, kita punya tulang vertebrae, tulang belakang kita di bahagian cervical kita ni pun sering ada masalah. Yang itu pun boleh menyebabkan kebas juga. Tapi nasihat saya seperti tadi Prof, sekiranya ada gejala dan anda ada faktor risiko, kecil manis darah tinggi ni, ia mungkin gejala stroke. Kalau you tak ada faktor risiko, dan kita boleh ambil sedikit masa untuk siasat apa datang daripada mana. Ada siasatan, ada test yang kita perlu buat untuk memastikan daripada mana datangnya kebas tu. Kalau ada faktor risiko, stroke masih perlu diulang lah. Saya rasa bagusnya soalan-soalan yang tu hari ni dia dah menunjukkan kerisauan. Maksudnya kalau saya macam ni mungkin tidak. Jadi bila anda dah ada kerisauan tu, itu tanda positif. Maksudnya anda dah menerima maklumat yang kita bagi hari ni. Dan harapnya lepas ni kita buat rawatan kena buat pemeriksaan kesihatan. Kita tengok sama ada kita punya risiko tinggi ke tidak. Mungkin soalan akhir yang kita boleh ambil hari ni adalah berkaitan dengan macam mana kita nak mendidik ni. Kalau warga UPM ni yang datang ni 132 tadi secara sampai 140 lebih dan kita akan letak kita punya rekod ni kat dalam YouTube. Jadi kita boleh share kepada rakan-rakan, kongsikan kepada rakan-rakan dekat UPM ni dan juga dekat pihak luar untuk sama-sama mendengar dalam keadaan santai. Mungkin dengar saja ke, pasal kita tak ada slide hari ni. Tujuan ni supaya kita boleh dengar pun tak apa. Tapi macam mana kita nak sampaikan kepada mereka yang anti, yang memang tak nak rawatan perubatan. Tadi kita kata sekadar contoh tu je, tapi yang ni menolak terus. Jadi mungkin ada cadangan kepada terutamanya ahli keluarga rasanya. Saya kira lah the first hurdle halangan pertama yang kita kena ni adalah to actually bring them to the hospital. Betul. Dia tak tahulah, for some reason ramai yang tak suka nak datang nak jumpa doktor ke hospital kan. Padahal kita, we are actually very nice people. We are very approachable, boleh memberi nasihat, we can tell you apa yang anda perlu lakukan kan. Tapi saya kira kalau dapatlah datang ke hospital dan bertemu dengan pakar perubatan Prof kan, yang dapat memberikan informasi yang saya kira lebih tepat kan, and lebih bertepatan kena dengan addressing apa kerisauan sakit tu, saya rasa a lot of people akan lebih open, receptive kepada treatment. Selalunya kadang-kadang a lot of people
bila pergi ke klinik tidak mendapat jawapan yang mereka nak kan. So itu yang menyebabkan diorang rasa macam alah tak nak lah pergi, doktor pengen buat apa-apa pun kan. So sebab itu perlunya berjumpa dengan doktor pakar perubatan, dan pakar perubatan untuk stroke adalah pakar neurologi. Bukan saja di HSAS, di tempat lain pun ada, di private pun ada, seperti yang Prof kata tadi, dia a lot. Dan tuan-puan kalau tak nak tunggu di hospital lama, you can go to any private hospital, berjumpa dengan pakar neurologi and you can ask di mana sana anda ada masa, tuan-tuan ada masa untuk bertanya dan akan mendapat jawapan yang tepat. Bila jawapan tu tepat, kena kepada kerisauan you tu, saya rasa dan senang sikit tuan-puan akan untuk percaya apa yang kita. So I find it like that. Saya bila lepas jumpa di klinik saya, baru saya kira okey doktor, saya mahu lakukan apa yang doktor sarankan kan. So itu pentingnya jumpa dengan pakar kesihatan, Prof. Senang kata ambil peluang jumpa dan kita bincang. Betul. Kita bincang kerisauan dia apa, dan kita akan cuba berikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit ataupun kita kata klien. Betul. Cuma bila kita kata private tu, kalau dekat sini hospital Esas ada private ke juga? Bagus ya. So saya sebab boleh tadi promosikan sikit lah. Tadi kita pasal aku tu kalau ada duit sikit pergi private. Tapi saya rasa macam ada sesuatu. Betul. Bagus, Prof. Okay. Terima kasih atas peluang ni lah, Prof. So sebenarnya macam saya kata lah, kita punya barisan kesihatan are doing a great job trying to cope dengan penyakit yang banyak, sakit yang banyak. Tapi kita faham kadang-kadang dia tak mampu nak cater untuk semua. So sebab tu di HSAS kita ada dua rangkaian, dua cara. So satu adalah public wing dan dua adalah kita ada perkhidmatan eksekutif lah. So perkhidmatan eksekutif kita ni adalah perkhidmatan berbayar. So seperti di private hospital, tetapi harga tidaklah seperti semahal di private hospital sebenarnya. Dan di sana anda akan you don't have to jumpa kan selalu orang jumpa doktor Houseman dululah, lepas tu MO dulu. Di klinik ni anda terus berjumpa dengan pakar. So dan saya kata itu pentingnya berjumpa dengan pakar supaya dia address tepat apa yang anda nak, soalan yang anda tanya akan dijawab terus oleh pakar. Dan melalui perkhidmatan eksekutif ni anda akan dapat berjumpa dengan doktor pakar neurologi dan pakar neurointervensi untuk MRI apa semua, dan daripada situ kita decide sama ada tuan-puan nak buat ataupun tak nak buat, ataupun apa cara kita boleh bantu. Banyak saluran sebenarnya kita boleh bantu kan, tapi step one datang jumpa dulu. Okay, bila kata datang tadi tu, kalau yang ED boleh datang terus, kan? Kalau yang klinik tadi tu katanya kena rujukan. Betul. Eksekutif macam mana pula? Boleh buka di laman sesawang UPM, Hospital HSAS ataupun laman sesawang UPM, tuan-puan klik perkhidmatan eksekutif. Di bawah perkhidmatan eksekutif tu tuan-puan akan dapat banyak kita punya niche lah. So, antara utama di HSAS adalah stroke, urologi ataupun berkaitan dengan kencing, nephrology, buah pinggang, beranak, ONG pun ada juga. So tuan klik di situ dan boleh ada nombor telefon dan maklumat cara untuk membuat temu janji di situ. Okey, maksudnya kita boleh cari maklumat tersebut, kita boleh telefon dan kita boleh setting kita punya appointment dekat eksekutif. Pilih pakar mana nak jumpa pun boleh. Lebih kurang kita panggil private wing ke juga tu? Betul, private wing. Okey, senang. Kita ada public dan juga private wing di hospital kita. Saya rasa masa dah tamat, 102 minit dah. Jadi pertamanya saya ingin memohon maaf ada banyak lagi soalan yang kita tak sempat cover, tapi sebab kita janji 40 minit bersama dengan pakar, 20 minit ni untuk anda bertanya soalan, mungkin lepas ni boleh ataupun tidak. Kalau nak sambung ke tidak tu nanti mungkin kita boleh tanya dengan kita punya studio. Kita akan minta lah kebenaran kalau boleh ke tidak. Mungkin nak direct message, email message tu mungkin tak boleh lah kan. Sibuk di klinik tapi kita ada saluran pergi ke public wing ataupun private wing di hospital. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang datang hari ini, dan juga terutamanya kita punya pakar hari ini, Dr. Ana bersama-sama dengan kita. Saya nak ambil kesempatan, setiap bulan kita ada bicara sihat yang seperti ini. Hari ini kita cover stroke. Jadi untuk yang akan datang 17 November, nanti kita akan edarkan melalui Putera Sihat. 17 November 2025 kita akan cerita pasal preterm babies, anak kurang matang, anak pramatang. Jadi yang itu kita akan cover. Dan juga untuk Disember nanti kita bersama yang untuk November ni kita akan bersama dengan Dr. Zurina Zainuddin, pakar perunding kanak-kanak dan neurologi Jabatan Pediatrik. Kemudiannya bulan Disember kita akan cerita pasal hypertension.
Tapi tajuk dia pun menarik juga kan, merintis laluan kontinum tekanan darah. Yang ini akan di pakar kita adalah Prof. Cik Siung Wai daripada Jabatan Kesihatan Keluarga. Dia adalah profesor dan juga pakar perubatan keluarga. Jadi kita berjumpa lagi pada November nanti dan juga Disember. Blok siap-siap. Kalau lupa tak ada masalah, kita akan hantar infografik awal untuk anda semua blog. Okey, sebelum kita bersurai, pergi balik kepada link tersebut, kena jawab soalan. Jawab soalan. Sebabnya ini akan memberi kita maklumat sama ada apa yang kita sampaikan tadi tu sampai kepada peserta, dan sekurang-kurangnya peserta dapat membuktikan yang dia telah ada penambahan daripada segi pengetahuan. Jadi tolong bantu kita untuk kita menilai kita punya program Bicara Sihat untuk Putera Sihat untuk warga UPM dengan menjawab soalan post-survey. Jadi kita akan tinggalkan link itu dekat situ. Siapa yang dah selesai mungkin boleh keluar, tapi selagi tidak, kita akan biarkan dahulu sampailah semua selesai. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Berjumpa lagi di lain Bicara Sihat. Terima kasih.